Salah. Salah. Okey, hari ni cuba dekat hari ni cikgu nak buat apa? 2. Belajar nombor 2. Salah. Hari ni cikgu nak ajar ni pakaian tradisional. Tahu pakaian tradisional? Tahu. Okey. Hari ni kita nak belajar pakaian tradisional. Lepas kita belajar ni, lepas tu kita buat aktiviti. Boleh? Boleh. Okey. Mula-mula cuba teka cikgu nak cakap apa? Cikgu apa? Yang gunting comot. Gunting comot. Okey, mula-mula cikgu nak ajar pakaian tradisional. Okey. Kita ada dari kaum Melayu, kaum apa? Kawan Melayu, Cina Cina. dan India. Iya. Okey, yang tu yang cikgu nak ajar. Okey. Yang ni cuba teka pakaian apa? Tudung. Okey, ni tudung ni apa? Baju. Okey, ni baju kurung. Baju kurung. Okey, baju kurung ni pakaian tradisional Melayu. Okey, faham? Pakaian tradisional apa? Melayu. Okey, pandai. Okey, lepas tu yang kedua, ni apa? Ni kebaya. Kebaya. Kebaya ni pun pakaian tradisional Ya. Melayu. Okey, pakaian tradisional apa? Melayu. Okey, Melayu, pandai. Good. Okey, yang ketiga sari. Sari. Okey, sari ni pakaian orang tradisional orang India. Orang apa? Dia. Okey, pandai, orang India. Okey, lepas tu ni pakaian tradisional orang Cina. Cina. Okey, kalau lelaki kita panggil sampu. Sampu. Okey, yang ni kita panggil cheongsam. San. Pandai. Okey, ni apa? Baju apa ni? Baju raya. Baju raya. Baju raya ni orang panggil baju Melayu. Okey, kalau lelaki pakai baju Melayu, kalau perempuan pakai baju kurung. Okey. Orang pakai baju ni tengok waktu bila? Hari apa? Hari raya. Okey, hari raya. Pandai. Okey. Okey, antara pakaian ni semua, okey, banyak-banyak pakaian ni kan? Yang mana Hana rasa pakaian dia cantik, baju dia cantik? Yang ni, sari. Okey, sari tu orang apa pakai? Raya. Orang India. Pakaian tradisional orang Ya. India, pandai. Kalau ni pakaian tradisional orang apa? Orang No. Orang Cina. Lepas tu kalau yang ni baju apa ni? Baju kurung. Orang apa pakai? Baju kurung. Orang macam kita lah, orang Melayu. Okey, lepas tu ni kalau lelaki orang panggil apa? Baju Ya. Melayu. Okey, kalau sekarang ni baju kebaya. Okey, kebaya ni biasanya orang dulu-dulu yang pakai. Orang lama-lama biasa pakai, tapi sekarang pun orang masih pakai lagi. Baju kebaya ni adalah baju tradisional. Okey, cikgu nak buat aktiviti boleh? Boleh. Nak buat aktiviti dengan cikgu tak? Boleh? Okey, jom kita buat aktiviti. Antara 5 ni, yang mana Hana rasa Hana suka? Ini. Hana suka sari. Okey, kita buat aktiviti dengan sari, okey? Okey. Lepas tu, cuba Hana teka. Dalam banyak-banyak gambar ni, yang mana gambar sama dengan gambar yang ni? Okey, pandai. Okey, lepas tu yang sebelah Hana pegang. Okey, apa yang cikgu nak? Cikgu nak Hana buat macam ni. Cikgu nak Hana gunting dia. Macam cikgu buat ni, gunting. Boleh? Boleh. Pandai tak pegang gunting? Pandai guna gunting? Okey, kita gunting macam ni. Okey, dah. Bila kita dah gunting macam ni, tak. Okey, lepas tu ambil gambar yang sama dengan dia. Okey, sama kan? Cikgu nak Hana lekatkan gam pada ni. Boleh? Lekatkan gam pada ni, lepas tu tengok. Dah siap. Okey, boleh. Okey, ini orang ambil aktiviti menggunting dan gunting dan tangkal dia, boleh? Okey, nak gambar, nak gunting. Tengok orang pandai. Okey, nak macam tu. Boleh. Dah siap. Okey, Hana dah siap. Tunjuk. Dah siap. Hana dah siap gunting. Hana dah gunting. Satu lagi. Bye. Betul. Pada orang tak betul. Cakap sama. Cakap ni. Cina apa? Orang apa? Orang Cina. Orang India. Orang apa? Orang apa? India. India. Okey, India. Cakap. Okey, dah. Tunjuk. Bye.